So hari ni kita orang nak repeat mancing. Hari tu tak dapat siakap. Kali ni tu akan pastikan 10 siakap baring. yes guys. Tunggu aku datang. Kiu. Hello guys, welcome back lagi sekali dekat dalam kereta pula. Tadi dekat depan rumah. So kita orang nak menuju ke Mancing lagi. Okay guys, so mancing kita kali ni kali ni special sikit sebab lepas kita orang mancing malam tu, pagi tu kita orang ada nak buat aktiviti mencari kerang. Kerang, oh kerang di mana aku kerang? nak pergi camp ke nak pergi mancing ni? Camping lagi ya, sakit. Tinggal atas rakit, betul. Kata-katamu hanya mimpi. Kita pergi mancing repeat Repeat. Pak Harun. Kali ni kita akan pastikan siakap baring 3 spot. Please. Any words Yes. to the audience? Last week you no words. So today Today yes word. yes what Yes, word? Before tomorrow is today. Tak payah cakap lah. So Miss Z, ketua kita. Buru. Hentikan Cepat bro. Kita betul saya ni lagu apa? Halo, berjumpa lagi kita. Ya, rindu. Baca ada yang kurang je lagi 4 orang. Ya. Nanti saya datang lagi kali Sekejap ambil barang dulu. Barang tak apa tak. Bekalan mohon. Okey. Bawa bekalan Guys, rakit kita orang dekat situ. Tengoklah pemandangan yang indah. Dan yang ciptaan Tuhan. Hello guys, selamat datang. Wah, panas. Kita kat sini lah kali ni. Sana ramai. Tangan Mira. Mira tangan Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja nak menggang. Betul lah kau Sikit. Macam biasa Bella dapat ikan yang pertama. Ini dah kali kedua dah. Okay guys. So Ni nak tunggu tak nak langkah orang kan. Kita tu ambil dia orang. kucing. Guys, Bella lagi guys. Bella lagi. Betul, Bella dah ada 3 ikan. Kita orang masih lagi 0. Buat satu lah. Oi, Hujang tak kasi ikan keempat. Ikan Bella. Baru berapa jam 2 jam? 1 jam? Penganyir lah Bella punya joran ni. Bakal toki ikan. Joran dia penganyir ni. Selalu sangka.
Ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Kini ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Dah lah, kita main Mira tu. Ina terus sorang-sorang. Dia healing lah best ada kat belakang. Dia healing dengan nyamuk. Tapi dia ada kipas, so dia halang nyamuk. Bintang. Bintang jatuh. Ku tak menggapai, tetapi Mana? tiada sebab ku ingin menunggu, namun apa dayaku, ku hanya mampu meratap. Dan jangan kau bersedih bintang, jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana, walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selalu. Bintang hati kawan, tapi sayang akan menyiksa diriku. Bintang dengarkanlah, karena itu yang terbaik untukmu, sayang. Belok kerapu yang pertama guys. Tapi kecil je lah, kecil anak-anak kerapu je. Dia nak main lagi spot sana. Dia telan habis udang ni. Nak cari bapak dia kat mana? Anak dia saja. Panas sekali kau. Masuk je gigi. Morning guys. So, selamat pagi. Pagi ni kita buka kamera ke? Sorry guys, morning pagi ni kita nak pergi macam mana yang kita plan. Actually kita orang nak pergi tangkap kerap, nak kutip kerap. So Kau dah tukar baju. Saya seorang je tukar baju, lain semua baju sama. Sini dengan kau. Sebab nampak yang saya dah bawa balik. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada lidi, ada sarung tangan. Tak tahu buat apa ni. Bawa aje orang kata.
Itu je. Cuba tengok kita nak cari apa. Ha, teka guys, teka. Mana tu nak cari apa? Otherwise saya tak kumpau. Yang kumpul Mira dengan Mira. Mira. Mira Masih versus kumpau? Mira. Tangan jaga. Jadi putus nanti. Dah. Go, let's go. So hari ni Semangat tengok tak sekarang jam menunjukkan pukul 5 tipu-tipu. So kita orang akan pergi. Nampak sana tu? Jangan lagi sangat. Orang cari oyster. Saya baru bangun tidur guys. Tiba-tiba perut saya tak masuk lagi. Ni tempat je ni. Okey. Boleh Macam mana? Jangan sini je. Sini je. Sini je kan? Atas. Dah keras ke? Ke lembut juga ni? Lembut lah. Mana keras ni? Bang help me. Nampak ke kita orang nanti panggil melompat dia. Lelas berenang. Oi, jangan. Pak Arul disangka Bella je duk. Kalau Ya, kita jadi tu. apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah kami ni ya Allah. Amin. Nakal juga ya tapi Pukul 5 sudah tenang. Alamak. Go Mira. dah nak. Cepatlah. Apalah, try test. Asal aku pula. Betul-betul je terkeluk je. Ni, betul. Ni, slow turun. Ni takut. Turun je. Sekejap lagi ikan I support you. Berani macam mana? Pak Arul turun lah dulu. Kau mana elak benda ni? Saya tak cakap. Selut ni. Tengok ke? Cuba try test. Challenge. You guys can do it. Takut. Let's go. Dalam sangat tak ni? Cuba. Macam mana? Tapi ada yang Tu ada mendayung. tak lah. Kau bukannya makan dah kita tak mancing dapat ikan pun susah. Lagi-lagi kita kena ingat dia orang ni. Kalau reti iPhone semua tinggal. Kenapa bawa? Cuba. Ada ikan ke tak ni? Tak ada. Kau ingat aku gudang ke? Weh. Memanglah ceti tapi asalnya kau main telur ni. Dia memang Kita sampai sana terus ke? Kena lari. Tak payah lari. benda tu? Dia sini kan. Dia orang pakai tong tu. Betul lah ni. Sorry. Weh. Pergi belah sana tak ni kot. Kau try dulu kita nak bawa barang ni. Aku dah try lah ni. Dia peluk sama Dia dah regat apa? bukan. Aduh gatal lah apa ni. Jangan dah minta dah. Weh. Ha, Terkeluk sangat ni. Baiklah lah yang benda ni. boleh. Tumpul. Aku tengok ada benda gigit aku. Tutup. Ini bawa kat sini tau. Belum kat sini. Ini mana? Lagi kalau ada ikan 9 gigit aku. Man, kau bukan makanan. Betul. Sampai apa-apa. Yes. Tak boleh. Aku dah kata. Kita orang lagi. Macam mana ni? Busuk. Kan? Kata. Kita dah lama tak pakai, tak masuk. Lalu di sini. Masuk sini tak? Mira je yang jadi masa. Alang-alang dah kau gitu kan? Sama tak ada beza pun. Tadi aku turun situ. Aku support kau. Tisu. Aku pegang kau kamera. Susah lah Mira nak jalan. Itu aku rasa lagi terkeluk je. Sumpah. Dah lah tak ada tempat pemegang. Kat sini kayu tu lah bagi aku pegang. Betul tak? Ini orang jalan gitu je, bawa-bawa tak ada pemegangnya. Tak cuba dengan Bella. Tu? Let's go Mira. Bila sabar je.
Ya Allah. Kenapa? Oh, okey okey. Okey dah. Oh mantap tu. Tapi betul-betul ada benda pun. Kata kau tak boleh. Ya tu. You yang cubalah. Tak boleh melangkah. Asal naik balik? Kenapa? Sakit. Kenapa? Oh, sakit. Oh, bubuh kau tu. Apa? Au. Kecil sakit. Kita seorang je. Orang nak sikit kat sini. Tolong lah. Kita di slide. Kita slide kita kuat. Tidak kuat. Astaghfirullah. Dulu lah ni memang aku cakap kau mandi wajib. Cuba Kerang memang nak lupa macam ni. Yang titik-titik ni apa yang lalu ketam? Apa dia? Yang titik Macam ni tempat ni pembenihan kerang. potian. Tu boleh. Bang, sebelah aku lempar kau bang. Berani je. Sas. Go Mira, let's go. Sas dengan yakin. Kecabut pula sipah. Siput dah hilang satu. Jawab pula. Susah sumpah. Ini adalah perkara sangat-sangat mencabar. Kalian jangan main-main dan jangan tiru aksi ni. Dilarang semua. Sabar, jangan gerak dulu sipah. Aduh, saya nak pegang ni. Korang kenalah try turun. Boleh ke tak? Aku cakap memang boleh turun tapi sipah pecah. Apa dia? Kasih dalam. Betul dalam Ya, dalam. Siapa nak try pula? Lah, you lah. Takkan cakap ni. I pegang. Cameraman biasa kena kat depan dulu. Cameraman kena selamat, tahu tak? Cameraman kena selamat. Setuju, aku setuju je apa. Tapi cameraman kena duduk dulu tengok kita turun. Okey, turunlah korang. Ini kalau tak selamat ni, cameraman pun termasuk sekali tau. Ingat kamera dalam sekali, okey? Kamera selamat. Kalau kameranya kena, maksudnya muka pun kena. Pakai tapak. Aspek dia tak mana lagi. Oi. Saya dah berat Lagi tenggelam ya. Ada limit sini ke? Betul lah. Macam mana cara jalan ni? Terlepas. Dah terkambus. Gerak-gerak. Patut kita pakai Terkambus. boot lagi. Terkambus gila. Terkambus. Betul lah. Awak cuba pula. Seluar kotor lah. Yelah, seluar kena. Seluar ni kan. Bukan seluar ini. Tak nak kotor kan? Cuba. Woi, bunyi apa tu? Kentut. Bunyi Macam kentut. nak cabut je ni baru pada sini. Melekat ke dalam. Sedap oh. Gerang-gerang ke sini. Cucu. Tak boleh. Kata pakai tepu. Ya. Dah jalan belum tu? Belum. Masih kat sini. Dah siap belum? Jalan-jalan. Mak kau jalan. Naik apa atas ni? Naik atas. Atas tu keras sikit ke? Ke tak? Macam nak terbuka aje. You can do it. I cannot do it. Tu ambil kayu sana. Ambil kayu. Tapak. Itu aja pun. Ya, tak boleh diri. Berdiri. Menyerap dalam plastik. Tak jauh berdiri. Betul. Dalam belum diri. Tapi dia Rusia. Kanan. Eh, Oh, bebas teori lah. Macam tu jalan je.
Hati-hati. Uish, lutut siap. Aku dengan tu. Weh, macam mana ni? Memang tak boleh jalan. Kita kena tarik. Matilah kita. Matilah Pak Adun dah tarik. Kita bagi tahu awal. Memang tak boleh jalan. Kalau Serin dia bagi tahu Bella. Kalau Bella pun tak boleh gerak macam mana kita? Atas sikit keras kan? Nampak Bella tak? Gila. Inilah nelayan yang sebenar. Yelah. Jaga paku Kalau mana tajam jaga Atas tu keras ke? Tak pun. Itulah sama je. Samalah, tipu ni. Habis tu macam mana ni? Oh, Bella terror lah. Ya tu. Keliling tu Bella. Lipat siap. Keliling tepi-tepi. Keliling tu cari. Apa tu? Air lah. Kata nak cari kupang bukan nak jalan. Nak berjalan je. Weh, Ikut tapak tu balik lah. Mira. cepat. Mira cuba ikut tapak tu. Kamera pula. Kameraman. Sekejap. Nak buat apa ni? Tak tengok keliling dia. Nampak tak kerangnya? Ada lubang-lubang ke? Tak, dia anda boleh tengok gitu Mira. Tengok keliling. Just touch. Sentuh. Sentuh. Tengok apa yang nak. Apa yang nak cari. Sentuh. Mira cepat turun Mira. Tengok apa yang nak sentuh. Orang tak acinya. Tengok relax dia main. Tak, Ni je yang belum. Jaga turun juga. Ya pergilah. Bella. Bella pun semput dah macam mana nak pergi je. Ada kerang? Balik. Ini nak buat apa? Tak sampai Mira. Cungkil. Ada pakai tu. Pakai tangan je Mira. Tengok sentuh je. Jangan takut. Sentuh ni. Sentuh. Tengok cari. Tengok dia lah. Tengok keliling. Tengok tempat dia lah. Oh, sampai dia. Kena jalan lagi laju ke? Bila-bila je aku turun. Bila saja. Janganlah semuanya Turun tekan. Bella kasut dia ketat. Semua tak fit. Pakai keliling. Lupa. Nampak stokin tebal kan? Kenapa dah main belakang banyak? Kizi. Terang tak nampak. Terkejut. Balti tak ambil? Balti Mira. Bella lepak. Tak penat. Ya, penat lah. Cucuk ni untuk apa weh? Depan ni je dia bergerak ni. Turun lah. At least dah turun ke? Okey lah. Macam mana nak cari dia? Aku sampai melutut. Ni apa ni? Siput ke ni? Apa dalam ni? Boleh. Masuk sekali je. Merangkak je lah. Kaki dah sangkut di sebelah ni. Boleh. Baru tahu nak menangis korang. Siapa yang nak sangat ni? Itulah. Idea siapa ni? Adik siapa ni? You merangkak buat macam ni. Tak dalam sangat. Tak dalam sangat? Dalam lah sama je. Jangan jatuh semua. Tak. Kau cepat. Ni lagi milat. Dia nampak dia besar penumbuk bukan jadi kecil. Dia nak nampak dia macam mana? Dia ada nampak mulut dia kan? Tapi kalau nak dalam hutan, kita kau pasang. Dia kamera ni. Tapi dalam hutan ni dalam bakau ni. Tak nampak. Pelan-pelan ni ke bawah. Jangan nampak bunyi. Dia tu. Kalau tahu nampak. Bunyi macam lain. Tu cucuk untuk apa? Cucuk lubang-lubang dia je. Dia nampak. Tak tahu lah untuk apa. Bunyi dia macam kentut. You nak mandi ke? Nak baring terus ke? Bella ni dah Mira aku tengok.
Dia apa tu? Dia sikit je. Jangan. Jangan jadi macam mau. Memang. Tolong. Macam tak ada kerang di sini. Cabut ni. Ya Allah. Seraganya. Elah dah mandi lumpur dah ni. Sikit dia baring lagi. Mira, kau tengok Mira. Aku berkata juga ni. Yang gerang mahal. Cepat gerak. Aduh. Ni apa? Tercabut. Lambat lagi. Cabut lagi. Kasut weh. Tolong tak. Kawan. Hilang lah. Ada tak? Ada. Hilang. Tak ada gerak. Steady je Z tu. Kau tak payah nak tak ada. Kau cuba. Kalau cepat. Nak berjalan pun. Tolonglah kasut saya. Nak mencari mana gila. Ini apa? Mana nak lalu ni? You buat macam tu. Yes. Kan senang. Jangan tu. Nak mana? Lari. Lari tengok. Weh, dia macam belancat. Dah macam ikan dah. Ambil lampu aku. Kita kena layan. Belilah nanti aku pakai pula. Oh, macam-macam. Tak ada pun. Tak ada pun. Dia tak banyak. Merangkap je, merangkap. Bawah. Meniarap. Meniarap. Tu baldi. Cheese ni. Kau tengok. Mira paling tak asyik. Mira paling tak asyik. Baru kau punya pengalaman Tapi bukan kat sini lagi lah. Memang pantai yang dah tu. Ini siapa yang bawa masuk? Masuk apa? Bawa macam ni. Sekejap. Ke tepi guys. Tak gerak pun. Habislah bot Pak Run. Buang air. Buang air. Buang air. Buang air. Jadi kau tu dah balik. Nak balik. Habis tu nak pergi mana lagi? Tak, macam mana nak balik? So guys, kita dah mandi lumpur. Pak Arun bawa turun dari kat tepi-tepi. Beginilah kejadian dia. Tengok, pada mana lumpur dia? Tepat lumpur ni. Tepat bang. Mana yang nak tahu kita orang macam Mila, tahu tak? Ini wow. Ini kaki Z. Ini lepas kita orang main lumpur guys. Inilah angkara nak sangat cari kerang. Tangan. Filter, jangan begitu. Ini Mira tangan.